Solat begitu special tuan-tuan. Apatah lagi kita solat dalam masjid. Masuk masjid, niat iktikaf. Wallah, penuh keberkatan. Kemudian kita solat dalam masjid berjemaah. Kemudian ketika sujud kita doa. Sebelum bagi salam kita doa. Nabi kata ini 2 tempat dalam solat yang kita jangan miss doa, sebab dia makbul. Ramai kita doa lepas solat. Ya, ramai kita doa lepas solat. Okey. Tapi sebenarnya Nabi tekankan doa dalam solat. Lepas solat okey, tapi doa dalam solat lagi penting. Yang makbulnya di situ. Terutama masa sujud. Sujud pula berjemaah dalam masjid. Allah, lagilah. Lagi diberkati doa itu. InsyaAllah lagi terangkat doa itu. Bila kita faham begitu, kita tak nak miss masjid, tak nak miss jemaah. Sebab kita mahu Allah, kita mahu Allah tolong. Dan Allah akan tolong kita bila kita nak ikut dia sungguh-sungguh datang masjid. Nak ikut Allah sungguh-sungguh, antara tandanya datang masjid. Kesedaran itu kena masjid sampaikan. Dan yang ketiganya kreativiti lah. Kreativiti. Nak cerita sikit, mohon Allah izinkan. Saya pernah jadi pengurusi karya di sebuah kampung di Pulau Pinang. Pengurusi karya, timbalan pengurusi beberapa tahun, pengurusi lebih kurang 4 tahun. Bila jadi pengurusi itu, masa itu agak masih muda lagi lah. Sekarang ni muda lah juga, tapi tua sikit. Tapi masa itu lebih muda lagi. Jadi saya pun bincang, sekarang dah ada kuasa ni, mari kita buat apa yang kita nak buat. Maka antara benda yang saya cuba usahakan, nak tarik remaja ni. Nak tarik remaja, saya pun himpun remaja. Buat masyarakat khas, remaja saja. Dengan pengurusi. Tok Imam seorang, orang tua lain jangan datang. Saya dengan Tok Imam saja, orang lain AJK tak payah datang. Anak muda datang tanpa syarat, tocang belakang pun datanglah. Datang dengan tocang ke, pakai jin ke, pakai jebon ke, sila datang. Tok dia tak kisah pun, mari. Saya tanya, what do you want? Apa yang you nak kami buat? Dia kata, tolonglah orang AJK masjid, layanlah kami baik-baik sikit. Ada satu ketika ada kawan kami masuk masjid pakai t-shirt saja. Jangan pakai t-shirt pula, belakang t-shirt tulis Pang not dead. T-shirt pula belakang dia, ya Allah, Pang not dead. Pang tak mati lagi lah. Yang hang pun pakai t-shirt tu buat apa pergi masjid? Pang not dead. Tok Bilal masuk-masuk, Pang not dead. You want to die ah? Oh, Tok Bilal sudah jerkah. Hang keluar. Tolonglah janganlah jerkah kami, kawan kami. Dia pergi masjid tu pun dah bagus. Saya kata setuju. Setuju. Saya akan tegur Tok Bilal saya, bukan marah. Tegur Tok Bilal saya dengan Tok Imam sekali saya tegur. Cakap elok. Mereka datang masjid, syukur dah. Pelan-pelan lah kita ubah. Please. Please. Jaga hati mereka yang dah datang. Jangan bagi mereka lari. Dan kemudian apa lagi you nak? Masjid ni ceramah saja, kami boring lah ceramah. Kami boring lah ceramah saja. Datang pula kadang-kadang ustaz tua-tua. Cakap ada pun selepas itu kami dah menguap dah, ada pun selepas itu baca kitab kuning. Allah, bahasa tua-tua mana kami faham? Kami metodologi, profesionalisme. Oh, betul juga. Cara penceramah tu pun betul juga. Okey, saya akan cari yang agak pendekatannya ustaz-ustaz yang muda-muda sikit lah. Okey, kita ambil aktivitas belajar. Boleh tak masjid kreatif sikit? Okey, saya fikir tengok kreativiti macam mana. Itulah pertama kali saya panggil anak muda. Saya kata kita akan buat apa dipanggil hari karya. Pagi ada takraw depan masjid, tapi malam ada pentomen. Anak muda buat lakonan pentomen depan masjid. Orang karya punya keluar lah, penuh sesak nak tengok pentomen. Tajuk pentomen Sakaratul Maut. Elok pula buat pentomen depan kubur. Bila sampai mereka husung keranda, pakak menjerit lah. Lepas tu besok, selepas seminggu, lepas sebulan, mak bapak beritahu, anak kami tengok pentomen, tuai semua sembahyang tak tinggal. Tapi kesan pentomen, tengok ceramah dia tinggal sembahyang. Tok guru kata, hampa tinggal sembahyang, hampa masuk neraka, dia tinggal juga. Dengan pentomen, dia tak tinggal dah sembahyang. Cara. Itu saya kata, okey, kita akan wujudkan tim bola masjid. Tim bola masjid. Masa tu saya pun kaki bola juga. Untuk training seminggu sekali saya akan turun. Saya turun semua. Tapi sebelum main bola, tazkirah 5 minit. Nak kata perangkap di situ pun perangkap juga lah. Mereka pun kena tunggu sebelum main bola ni. Sebenarnya sebelum kita main bola, kita kena ingat kesihatan yang Allah yang berikan.
Yang kita boleh sihat ni bola Allah bagi. Jadi jangan lupa Allah. Jangan lupa Allah, kena buat apa? Semua diam. Kena solat lah. Alhamdulillah, akhirnya lepas saya tinggalkan masjid tu, anak-anak muda itulah pengganti yang kemudian ada jadi pengusi karya. Dari muda tu jadi pengusi karya. Dia bela-belai dari pandang bola. Idea sedikit lah. Bukanlah idea tu hebat sangat, tapi kena perbagaikan.